Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. InsyaAllah ini kita akan melalui sedikit sesi tazkirah yang bertajuk Madrasah Ramadan sebagai satu pusat penyatuan ummah. Saya kongsikan sedikit bahan untuk sama-sama kita memahami dan juga kita menginsafi dalam kita masih berbaki bulan Ramadan ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat Al-Quran ini sering dibacakan oleh para asatizah untuk sering memperingatkan kepada kita bahawasanya matlamat untuk kita bertakwa ini pertamanya adalah untuk ta'abudi, tunduk patuh kita kepada Allah SWT dan sedar diri kita adalah sebagai hamba-Nya. Dan yang keduanya adalah, paling pentingnya adalah di sini ialah ketakwaan. Takwa ini maknanya apa? Iaitu seringkali dalam khutbah Jumaat, takwa dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala serta menjauhkan diri daripada apa yang telah Allah larang. Jadi dalam soal berpuasa ini, hubung kaitnya bagaimana kita nak jaga lidah kita, jaga percakapan kita, jaga perbuatan kita, jaga akhlak kita, jaga hati kita. Dan bulan puasa ini juga, dengan berpuasa juga dia membentuk kesabaran dan disiplin kita dalam kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita harus ingat juga Ramadan ini bukan hanya sekadar membentuk kita sebagai manusia untuk bertakwa, untuk beribadah kepada Allah, bahkan Ramadan ini juga menjadi platform untuk kita hidup secara bersatu hati, bersatu padu dan hidup dalam keadaan harmoni. Kerana kalau kita dikaitkan dengan takwa ini, perpecahan, pergaduhan bukan hanya sekadar disebabkan kurangnya ilmu, bahkan kurangnya takwa. Jadi Ramadan ini, ambil kesempatan Ramadan ini bukan hanya sekadar untuk kita tabiah diri, untuk beribadah pada Allah sahaja, bahkan ambil kesempatan bulan Ramadan ini juga adalah untuk memperbaiki masalah perpecahan, masalah pergaduhan dan pelbagai masalah perselisihan yang lain-lain. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kata kunci yang sama iaitu perkataan ittaqu, perkataan takwa. Maka kalau tadi takwa tadi adalah untuk takwa itu diiringi dengan suruhan kepada kita untuk melakukan puasa, maka begitu juga dalam takwa perlunya untuk kita mendamaikan, berbuat baik antara sesama saudara kita. Jadi ibadah dalam bulan Ramadan ini juga mengembangkan kepada satu penyatuan, satu ukhuwah, satu perpaduan. Solat tarawihnya, tadarus Al-Qurannya dan juga iftar jama'i. Itu menunjukkan wujudnya perpaduan, tabiah perpaduan dalam bulan Ramadan ini. Kita boleh tengok di dalam masjid, di dalam surau, orang kaya ke orang miskin berdiri dalam saf yang sama, majikan ke pekerja ke duduk sujud di tempat yang sama, pemimpin ke rakyat ke berbuka dengan rumah yang sama. Mungkin rumah ada lain-lain level, tapi poinnya adalah tetap berbuka dengan makanan yang sama. Ramadan ni didik kita rasa lapar yang sama. Bila semua rasa lapar, lahirlah rasa simpati dan empati. Mana bila ada rasa empati tu kuranglah rasa jurang antara miskin dan kaya.
majikan dan pekerja, pemimpin dan rakyat. Jadi hari ini ni kita dapat lihat apa situasinya, wujudnya pelbagai pandangan, perbezaan politik, perbezaan mazhab, perbezaan pendekatan, perbezaan metodologi, perbezaan bangsa, kaum. Jadi Al-Quran ini, Ramadan ini nak hadir untuk mengingatkan kita, mengajar kita bahawasanya kiblat kita adalah satu. Al-Quran kita adalah satu. Nabi kita satu. Ramadan tu sendiri, Ramadan yang sama kita lalui, Ramadan yang satu. Jadi di sinilah pokok pangkal untuk kita jadikan Ramadan ini sebagai satu platform, sebagai satu tempat untuk kita berukhuwah, bersilaturahim dan juga menunjukkan perpaduan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashudduhu ba'dahu ba'dahu. Yang ini orang mukmin ini ibarat dengan mukmin yang lain sebagaimana bangunan yang saling menguatkan antara satu sama lain. Jangan kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai satu sebagai tindakan dalam bulan Ramadan ini boleh merosakkan pahala-pahala Ramadan, pahala Ramadan, ibadah Ramadan kita, dan juga boleh merosakkan penyatuan, perpaduan yang ada dalam kalangan kita, sama ada melalui penggunaan lisan, lidah ataupun media. Kadang-kadang bulan Ramadan ni kita ada juga ni gatai mulut, kita duk mengumpat, kita duk menulis benda-benda yang buruk ke orang lain, bertengkar isu yang remeh-temeh, isu-isu politik, menyebarkan kebencian, fitnah dan sebagainya. Jadi puasa ni dia tahan diri kita untuk jaga lidah. Jangan kita duk mengumpat orang, jangan kita nak memecah belahkan antara satu sama lain. Dalam bulan Ramadan ini juga mengajarkan kita untuk kita memaafkan orang lain, juga kita bertolak ansur dan juga mendahulukan ukhuwah berbanding dengan ego yang ada. Cuba kita lihat suasana masa kita bulan puasa tu kan, masa buka puasa tu. Terutamanya iftar di masjid yang ramai. Kita kongsi makanan yang sama. Kita kalau tak buka pun kita hulurkan bantuan, kita boleh bagi sedekah. Maka di sinilah roh penyatuan ummah yang ada, yang Ramadan ajarkan, yang bagi peluang kepada kita. Maka Ramadan ini mengajar bukan sahaja siapa yang paling banyak ibadahnya. Bahkan Ramadan juga dia mengajar kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Inilah lambang kepada penyatuan dan perpaduan yang diajarkan dalam Ramadan. Jadi Ramadan ini ambil kesempatan, selain kita solat, beribadat, baca Quran, tadarus dan sebagainya, maka ambil juga kesempatan di bulan Ramadan ini untuk kita menyatakan perpaduan, bentuk sikap dalam diri kita untuk kita berukhuwah, bersilaturahim, menyatakan perpaduan supaya kita ini tergolong dalam kalangan orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa barik lana fi Ramadan wa taqabbal minna siyamana wa qiyamana waj'alna minal muttaqin imam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah mudah-mudahan tazkirah ini mendapat sedikit sebanyak menyedarkan kita untuk kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Cukup sekadar ini sahaja dahulu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.